Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semua. Okey, hari ni saya Stay Tune nak kongsikan berkenaan dengan satu komponen part. Komponen lagi part lagi kan dekat kereta, yang mana benda tu memang penting lah. Waktu kita laju, kita slow, naik bukit, macam-macam lah nak motong ke apa semua. Jadi benda apa saya nak tunjukkan kepada anda. Sila layan video ni sampai habis. Jom. Okey. Ni dah. Kita ada kat workshop sekarang ni. Ada satu kereta Toyota Altima CL50. Dan kita ada satu komponen yang saya nak tunjuk anda semua. Jom mai sini. Ya. Ini dia. Okey. Ni kita punya timah Idham. Ni adalah drive shaft Idham Ni drive shaft, kita boleh tengok kat sini. Dia punya condition agak teruk jugaklah. Inilah komponen yang saya nak tunjukkan. Dia dah pecah. Dan ni kat sini. Dia dah bunyi-bunyi macam ni kan. So ni adalah drive shaft ataupun CV shaft orang panggil. Constant Velocity Shaft. Betul kot? Bahasa saintifik dia macam tu. Okey. Ni kedudukan dia dekat mana? Dekat sini. Kita pergi kat kereta. So ni Adib akan tunjukkan location dia dekat bahagian gearbox. Boleh zoom kat situ tengok. Ni antara drive shaft yang berlaku bocor lah. Dia bukan bocor minyak gearbox, dia bocor grease dalam drive shaft. Okey, mai sini balik kita tunjuk kat sini. Yang mana benda ni fungsi dia memberi kuasa daripada gearbox engine kepada roda yang tengok bersambung. Dan benda ni dia boleh main macam ni Kalau kita corner ke apa ke semua tu, dia okey lah. Cuma biasanya kalau punca dia rosak ni, biasanya kalau dah lama sangat ataupun punca dia rosak disebabkan cover getah ni pecah, lama-lama dia kering dan dia menyebabkan gegaran. Biasanya kalau kita driving, kita akan rasa bila speeding, tekan minyak nama motor, dia akan rasa vibrate sikit. Ataupun bila kita U-turn, corner habis, dia akan bunyi. Maksudnya dia macam ni, kita U-turn kan dia dah pusing habis macam ni kan. Ni kita U-turn corner kanan, keadaan dia macam ni lah. Dia gegar kat sini, so dia akan bunyi kakak, lebih kurang lah. Bunyi dia lebih kurang macam tu. Jadi benda ni kalau rosak, kalau bocor macam ni, pada peringkat awal macam ni, terus buat, datang workshop. Kadang-kadang benda kecil kita boleh tukar cover dan isi grease baru saja dan tak perlu penukaran sebatang lah. Ataupun setengah kereta dia boleh repair lah. Kita boleh repair balik. Dan setengah kereta tak boleh repair, ataupun kos repair sama harga dengan kos beli baru, kereta beli barulah. Jadi saya tak nak cerita beragak tu, nak cerita kepentingan drive shaft kat situ. Jadi kalau anda nak check drive shaft, boleh datang ke Stay Tune ataupun pergilah mana-mana workshop dekat area berdekatan anda untuk cek sebelum memulakan perjalanan jauh. Sebab kita takut benda ni kan. Okey, mari sini sekali lagi. Kalau dia putus, ada kes di corner dia tercabut, memang kita tak boleh jalan dah. Dan keselamatan untuk kereta belakang kita ataupun jalan raya, pengguna jalan raya lain, benda ni jatuh atas jalan, orang pijak, motor boleh terbalik lah. Itu bahaya dia. Bahaya untuk orang lain. Ada kes berlaku. Jadi harap apa yang kami kongsikan pada hari ini dapat beri manfaat kepada anda semua. Kalau anda suka video ini, boleh like, komen dan share dia kan. Share dan like page kami SZ Tune Silampai, SZ Tune Sinar Berhad, SZ Tune Sungai Buloh dan SZ Tune Bangi. Share lah video ni. Jalan Seri Jan 3 Taman Silampai, itulah location kami. Bye. Assalamualaikum.